Kenapa Datuk tak bagi kat aku ni? Bagi saya Datuk, saya dah nyanyi lagu ni tu. Bila saya dah nyanyi lagu ni, dah rekod tu, benda tu dalam badan saya lah tu. Dia tak boleh keluar lah tu. Dia dah masuk lah. Dia sailang lagu tu. Jodoh. Kalau ada jodoh dengan lagu ni akan jadi lagu aku. Kalau tidak, dia takkan jadi. Mike Boco cerita jujur. Mike Boco. Assalamualaikum guys, anda kembali bersama kami Mike Boco di episod yang seterusnya. Minggu ni kita punya episod memang kita punya guest rare. Nervous kan bunyi rare dia tu kan. Guruh datang tau. Okay, kita punya guest memang rare. Sebab apa? Sebab dia ni kira dia dah nak ni ke level Otai. Level Otai legend, on top notch. Kita persilakan kawan-kawan kita dulu bersama kita, Efri dan juga Yop, dan guest kita Hazama. Nyanyi sikit Yop belanja. Kupang Lipulara. Boleh? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mike Boco, apa khabar? Baik Thank you. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mak sebab join kita Mike Boco, di mana siapa yang join kita chit-chat dekat sini kita akan bocorkan dia. Bocor lah ni. Apa kita nak bocorkan? Saya nak bocorkan tadi, awak cakap tadi rare kan? Saya nak bagi tahu saya medium rare. Kalau macam tu, Yop, well done. Well done, dia keras sikit. Cepat muak. Kalau dia tak sedap jadi haram. Okey, jadi Hazama ni kita dah tahu dah sinonim. Bila show-show besar je mesti ada muka Hazama. Dekat stage-stage besar je mesti ada muka Hazama. Jadi ya betul. Kita bagi tahu lah, kita bagi tahu fakta. So kita hari ni nak bersama dengan Hazama bukan nak cerita pasal benda-benda lara je. Kita nak cerita pasal intipati apa yang Hazama boleh input kepada orang-orang dalam industri dan juga luar industri. Sebab Mike Boco ni cerita pasal industri. Intipati dia? Intipati. Aku bagi inti kelapa. Dalam penglibatan Hazama dalam industri ni, Hazama bermula dengan AF dulu. Betul. So selepas tu Hazama ni jenis bermula. Dan kalau perasan untuk AJL punya, dia memang muka dia je. Kan? Dia betul, je. Muka dia je kalah. Sabar, kita ambil ayat. Muka dia je yang menyinari industri. Amin. Nampak kita bagi level lain. So sebab kita nampak kesungguhan Hazama, tapi ada momen yang Hazama betul-betul dah maksimum top. Ada momen yang macam mana Hazama sekejap. Lepas tu now kita nampak Hazama comeback dan kita nak tahu status ataupun situasi industri kejayaan Hazama sekarang. Sekarang tengah buat Mike Boco lah. Sekarang sebenarnya masih lagi sebagai penyanyi tu lah. Kadang-kadang menyanyi. Kebanyakannya yang sekarang ni lah banyak kat private function lah. Undangan private function, dinner show untuk majlis korporat lah kebanyakannya lah. Kalau tak pun kadang-kadang kita ada ambil shoot juga. Buat berlakon lah kadang-kadang. Kalau watak sesuai, timing sesuai, kita buat tu. Itu. Lepas tu lah podcast. Kalau ada mana-mana podcast jemput kan. Kalau rasa macam ada masa, saya pergi lah. Macam sekarang Mike Boco kan. Macam tu lah. Terima kasih Mak datang. Terima kasih jemput. Terima kasih Mak. Sebab kita masa nak panggil tu macam takut. Kenapa? Dia punya mas kahwin ni mesti ada mas kahwin kan? Tapi sebab tak ada tu yang kita berani panggil tu. Tak lah. Sayangnya ni Mak. Salam. Sebab yang call tu Azrul. Bila member call, sebab member pun antara masa kita tengah baru nak mendaki sebagai penyanyi ni antara member ni yang tak banyak sikit support kita punya career tu. Bagi kita peluang. Sebab dia pun macam Azrul, dia buat produce untuk mentor sebab benda yang kita pernah involve kan. So kat situ kita dah ada satu relation. So bila member dah ada program sendiri, dia ajak kita rasa macam sebenarnya aku yang offer kau sebenarnya ni kan. Kita sama-sama. Tak, itu hari cerita dia macam ni. Macam mana cerita jujur je. Aku tengok kau ada ada podcast Rol, kau tak jemput aku ke? Nantilah kita fikirkan. Ni baru dia jemput. Sebenarnya kisah dia. Kita yang offer Rol, panggil aku kat podcast kau. Kau dah buat podcast dulu producer. Tapi bila kau offer diri kau untuk berada di podcast dia, apa yang kau nak share sebenarnya? Apa yang paling penting kau nak share? Aku punya fikir aku nak macam support member aku ada program sebab masa dulu aku punya sebagai seorang penyanyi, dia support aku ni ada program Hazama. Dia antara orang yang percaya pada bakat aku.
So aku pun bila turn dia tengah nak buat satu, dia punya baby ni, mungkin baby dia, aku rasa aku antara orang yang nak support lah. Bagi balik lah. Itu cara kita berkasih sayang. Kan kalau peluk-peluk cium kan orang pilih lain pula. So kita bagi dengan cara macam ni. Gitu. Betul, sebab Hazamah sebab journey dia, sebab kita kawan so far kebanyakan artis, dia banyak berkawan dengan kita punya kru-kru ke apa ke semua. Dia macam apa-apa kita roja kan. Dengan Hazamah ni kita close. Sebab Hazamah ni suka sharing. Tak Rul, sebenarnya masa aku nak kawan dengan kau, aku cakap abang ni yang penyanyi tu kan. Aku ingat dia penyanyi. Macam muka penyanyi, babe. Ada macam penyanyi, macam pelakon. Dia pernah try tunjuk depan kau? Tak ada pernah. Dia pemalu orang dia. Kadang-kadang aku tengok dia macam Syafiq Kyle. Wah, kau lebih. Betul lah. Tapi dia best lah. Dia best lah. Tak, sekarang cerita kau ni. Kenapa cerita aku pula? Kenapa cerita aku? Okay, sorry. Jadi dalam kau punya journey ni, ada tak momen kau rasa macam aku dah cukup kot dalam industri, sebab macam kau cakap tadi, kau dah cuba banyak benda. Dan sebenarnya kalau ikutkan Hazamah ni, kalau kita biasanya kita propose artis ni, ranking ni kau dah masuk grup A tau. Oh ya ke? Ya, come on, serius dia dalam A-list lah. Sebab A-list ni maksudnya kau boleh kalau join. Jangan declare nanti orang ingat mahal. Tak. Orang pakai A-list, saya dah sama je. Kita bagi tahu kita. Saya maintain. Kita yang declare. Bukan. Kita yang declare, maksudnya saya tak declare. Kualiti ataupun showmanship yang Hazamah akan bagikan memang A punya level. So kita tak ada masalah lah. Kita tinggal bagi konsep persembahan, Hazamah akan deliver cun-cun. So ada tak selama Hazamah punya, sebab konsep pun dah banyak buat kan. Dah pairing-pairing dengan legend-legend. Alhamdulillah, tak ada banyak sangat. Tapi adalah pengalaman sikit. Partner berkendah diri. Betul lah tu. Konsep tumpang. So maksudnya Hazamah punya journey ni sebenarnya manis lah banyak kan? Ke banyak yang balance lah. Balance je. Sebenarnya pahit tu pun, macam kopi kan pahit kan. Tapi kalau kita lama-lama mengamati kopi tu, kita akan jumpa manis kopi tu. So ending sebenarnya dia manis pun. Anda kata dulu masa kita tengah lalui satu perkara yang tak best lah dalam journey tu, masa kita anggap tu benda tu pahit. Tapi sebenarnya pahit tu sebenarnya untuk belakang hari dia manis. Ada benda pengajaran yang kita dapat belajar tu. Kerana kita dah mengasakan yang pahit tu. So sebenarnya balance lah. Pahit manis tu. Sebab sebenarnya tak ada, pahit tu bukan benda yang negatif pun. Dia adalah satu perjalanan yang macam yang complete kita sekarang ni. Nampak? Gempak kan? Tak boleh nak tanya. Pusing. Aku tak pusing ni, betul lah ni. Fatal lah. Tapi sebagai seorang penyanyi tu, kadang-kadang kita ni masa tengah nak menengah-neka rasa ni, kita kadang-kadang ada rasa turun naik down tu mesti ada. Ada down tu. Kadang-kadang kita rasa macam orang nak ke tak nak aku lagi lah. Orang nak dengar ke tak nak dengar suara aku ni lah. Asyik muka aku je keluar TV, takut orang bosan, kita takut tu. Ada rasa benda tu. Itu kadang-kadang kita kawal juga. Ada benda yang kita tak boleh nak ambil. Sebab apa, tak nak bagi orang bosan dengan kita. Betul. Macam podcast ni kan, aku pilih. Terima kasih kepada Hazamah. Dia select kau. Dia select. Ingat ingat apa, kita pun select. Tak, jodoh lah. Mic Bocor dibawakan khas oleh Aptrite dan juga penaja bersama Solam Embroidery. Kalau korang minat nak menyulam seperti ini, Sulam lah tempatnya. Yes, dan selain itu juga kita ada equipment audio Mauno bersama dengan kita sepanjang episod Mic Bocor. Jom kita sambung borak kita. Apa jadi? Tapi kalau macam ni pengalaman aku lah kau boleh, aku kira kau berada di kalangan penyanyi yang ada barang. Ada barang. Okay. Kenapa aku cakap macam tu? Ada roh dia. Di zaman permulaan awal aku bermain bass, obviously kita main, bila backup artis yang legend, kita macam dia buka mulut je macam kalau baca skor boleh salah. Aku pernah backup Datuk Jamal, lagu kita hafal, lagu kita membesar, tapi padahal nak main ni, dia peminat. Dia buka je mulut, lost. Sebab dia ada barang tu. Sedap sangat. So engkau jatuh di kategori itu. Okey, janji. Ni dia, aku nak membawa ke persoalan yang seterusnya. Aku bukan memuji. Okey, baik. Aku hanya memberitahu. Okey, kau jatuh dalam kategori buka mulut sedap. Bagaimana kau jatuh ke dalam kategori itu? Sebab susah tu cara soalan. Sebab aku rasa budak-budak baru sekarang ingin rasa sebenarnya yang tu jatuh pada kategori tu bukan aku yang letak tau. Aku cuma dalam nyanyian aku nyanyi mana yang aku rasa macam aku yakin. Aku rasa ini sedap ni.
Aku tak, sebab aku memang tak ada, sebab aku sebagai seorang penyanyi, aku bukan yang tahu teknik vokal ni, aku tak tahu. Aku cuma rasa macam telinga aku dengar sedap je, ni aku rasa okey. So yang membuatkan orang rasa suara aku sedap, orang yang dengar tu lah. Aku dengar suara aku sedap, tapi aku yakin aku je. Aku cuma produce, aku yakin kat sini kot, yang ni okey kot. So aku keluarkan, itu je selama ni aku nyanyi. Mungkin daripada kesukaran kau masa bermula. Betul lah, macam kau apa bukan? Sebenarnya betul, tapi aku rasa nak katakan semua penyanyi, ramai je penyanyi yang melalui fasa tu. Ni aku rasa perspektif yang diorang pandang aku, perspektif tu datang pada diorang tu sendiri. Diorang yang pandang aku macam tu. Aku pun sebenarnya aku datang, aku nak jadi penyanyi rock. Kalau aku nak nyanyi rock, ada band semua. Tapi perspektif orang ni yang mendorong aku menjadi yang aku penyanyi solo, keluar lagu macam ni. Diorang yang mendorong tu. Sebab diorang bagi feedback tu. So aku bereaksi melalui feedback tu, sebab aku tahu sebagai seorang penyanyi kita kena serve. Kau nak apa? Aku as penyanyi, bekalan yang aku bawa. Aku bukan penyanyi yang ada ilmu nak macam kita nak ajar je, tak. Aku cuma, kau nak apa? Aku boleh bagi tu je. Kalau kau suka lagu rock, boleh bagi rock. So aku ingatkan rock tu. Rupanya tak, Zaman kau kena pop sikit lah, macam lagu Malaikat tu. So aku follow je lah. Nak cakap aku pandai tak, aku sebenarnya orang yang follow the flow, dan masa dalam flow tu tengah berlangsung, aku belajar pada situ. Aku kutip apa yang aku rasa aku nak faham, aku ambil tahu. Benda aku rasa ni bagus untuk aku ambil tahu dalam masa flow tu. Walaupun aku seorang yang berserah, tapi aku tak ada berserah ya, tapi dalam penyerahan tu aku ambil banyak benda lah, aku ambil. Aku tak tengok, kalau dalam aku lalu tempat tu, aku takkan lalu saja, aku akan pastikan okey, dinding dia hitam kenapa dia pakai, kau belajar lah. Aku ambil tahu. So itu je. So kita agak yalah, lepas tu kita kena tahu apa yang orang nak tu. Maksud aku buat benda ni, benda ni salah lah, orang tak suka kan. Okey, jangan buat. Itulah perspektif tu lah. Sebab tu orang yang cakap aku penyanyi deep lah, nyanyi rasa lah. Sebab aku selama ni aku nyanyi, aku rasa sama je. Aku rasa nyanyi lah macam ni lah. Tapi orang rasa, aku tak tahu orang rasa apa. So kalau anda kata orang rasa tu, sebenarnya perspektif tu datang pada orang, bukan pada aku. Aku tak letakkan diri aku penyanyi deep pun. Diorang lah yang. Tapi memang dalam lagu-lagu yang engkau keluarkan ataupun yang kau nyanyikan, ada lagu yang mungkin engkau rasa, ini bukan aku, tapi aku terpaksa nyanyi. Ada lagu apa tu, Mak? Macam Relakan Jiwa. Oh, tu bukan kau Aku first aku dapat demo, aku tak minat lah. Yang first kali lagu apa yang engkau nyanyi dulu? Yang aku first keluar? First dulu lah. Yang keluar radio lah. Yang top lah. Yang top. First aku nyanyi lagu yang bukan kau pun. Cinta yang bukan aku tak minat. Yang first aku rasa Relakan Jiwa. Tu kira kau merelakan jiwa kau untuk nyanyi lagu tu lah. Sebab aku masa ketika itu sebab aku ada plan aku tengah nak keluar Pelimpo Lara ni. So konsep direction, sebab aku nak portraykan aku dah decide aku tak nak jadi penyanyi rock sangat lah. Aku nak tukar perspektif. Aku nak present orang lagu masa tu 2010 ke atas kan, muzik kan tengah banyak bahan-bahan baru tengah masuk. So kita tengah bereksperimental. So aku tengah eksperimen aku punya ni lah, album aku. Aku punya direction ni lah, sebab aku nak ke arah macam ni. Tiba-tiba bila ada satu ni projek, sebab dia bukan dalam projek aku buat asal dia tiba-tiba ada satu job, bos aku Prakash Swaminathan, dia ada, "Mak bro, lu nyanyi bro lagu ni." Aku cakap, "Alah, ni kan aku lagu." "Tolonglah, ni buat projek, punya projek bro, untuk saya punya bro ni, tolonglah." Aku pun macam nyanyi sebab bos suruh, bukan sebab aku cakap, lagu ni bagus untuk aku nyanyi. Aku tak ambil tahu pun. Aku macam, okey lah, siapa buat? Adik. Embos je lah. Aku tak terlalu deep sangat ataupun tak terlalu teliti sangat kat ni. Kau nak macam mana ni? Yang nyanyi je lah kau. Tapi kau deliver bagus tu lah. Adi yang jaga. Kadang-kadang penyanyi ni, kalau producer tu tak betul, dia tak keluar terror tu. Adi pandai jaga. Sebab dia pun penyanyi, so dia tahu nafas-nafas tu. Adi Sixth Sense. Dia yang guide aku. Lagu tu aku sebab tu kau confident, siapa yang jaga ni? Adi. Boleh lah, Adi penyanyi. Sebab bila aku tengok yang nak guide tu penyanyi, so aku pun rasa macam nanti kau tahulah nak ajar aku tu. So aku pun macam pergilah buat. So bila lagu tu keluar, mana lagu tu dah keluar, cerita yang untuk OST tu pun dah keluar. Tak meletup. Lagu tu tak jadi pun, aku macam cantik lah. Aku pun terlalu layan lah aku lagu-lagu lain yang aku tengah push ni, lagu Simetri masa tu dengan Emises kan.
Si Meti dengan lagu Pokok pun tengah jalan tu, Cinta Teragung, 3 lagu tengah cantik ni. Lepas tu tengah proses untuk buat Penipu Lara. Tiba-tiba lagu tu naik. Aku jadi macam, maksud tu aku tengah promo lagu Majnun. Di puncak bukit. Lagu tu Majnun kena bedal dengan dia ni tau. Aku cakap, lagu nyanyi lagu yang ni Majnun. Bukan. Lagu mana ni kau nak ni? Yang tu dekat OST mana? Aku dah tak tahu dah lagu ni. Tak tahu masa tu lagu tu dah aku tak tahu. Tiba-tiba je bila ada satu ni diorang minta aku datang pergi ni untuk nyanyi akustik dekat satu stesen radio ni. Masa tu Gegar dia minta aku nyanyi. Stesen Gegar masa tu. Aku nyanyi lah Lelakan Jiwa masa tu macam alah lagu tahun lepas lah aku nyanyi tiba-tiba lepas tu dapat perhatian lagu tu. So aku rasa aku belajar sesuatu tau. Kadang-kadang benda yang kita rasa betul belum tentu betul lah. Tuhan tu nak beritahu kadang-kadang ni yang hantar kau ni benda yang betul ni orang yang bos kau yang faham accountant je ni. Tak semestinya datang, tak semestinya M. Nasir tu pun ataupun siapa-siapa orang industri yang kena beritahu ni lagu ni bagus tak. Yang hantar ambil lah lagu ni sedap. Kalau aku tak pandang muka dia ni macam aku macam contoh lah, aku memilih macam kau apa tahu, kau tahu matematik. So aku nak dengar kau cakap sedap, kau mana tahu nilai. Tapi aku macam layan je lah. Sebab aku layan, aku bagi peluang pada bos aku. Rupanya iyalah lagu ni lah yang orang suka kat aku. Sebab tone kau kena, patut deliver kau cun. Itu bila ada orang offer, aku kadang-kadang bila lagu datang tu, sebenarnya aku letak sebagai jodoh. Kalau ada jodoh dengan lagu ni akan jadi lagu aku. Kalau tidak, dia takkan jadi. Sebab aku dah tak berani nak cakap lagu ni sedap ni, lagu ni boleh meletup ni. Tak, aku tak berani nak cakap setiap kali aku rekod lagu tu boleh meletup. Tak tahu sebab kes Relakan Jiwa ni buat aku rasa macam kau tak boleh expect apa benda yang lagu bagus tu kat mana. Dia macam ni Mak. Aku ingat lagu kes dia macam ni. Kes dia, aku tak ingat lah tajuk dia, tapi kes dia Taja tengah bikin lagu tu. Lagu Sifu buat demo. Aku yang sebenar. Aku yang sebenar. Sifu bagi demo untuk artis dia. So Taja buat demo, dia dah rekod dah. Buat arrangement. Minta aku edit sikit je Sub artis tu nyanyi tak berapa nak ngam. Sedap sebenarnya. Lepas tu kan kita minta engkau buat guide untuk dia. Bukan sebenarnya. Masa Taja dia cakap, jom teman aku pergi rekod kat Loncai. Ada penyanyi ni nak rekod. Aku datang nak tengok je. Aku cakap ni lagu siapa? Dia kata ni lagu Datuk Nasir. So aku pun dengar ni. Aku cakap kau nak kan? Sedap lagu ni. Aku jealous. Sedap lagu ni. Pergi. Kau ajar lagu. Kenapa Datuk tak bagi kat aku ni? Lepas tu rekod aku pun habis lah. Sampai layan. Sampai ada rekod apa semua lah. Sampai dah habis rekod lah budak tu. Tu Taja kata, jom pergi studio aku lah. So aku pergi ke studio Taja. Masuk ke? Dengar balik lagi ni. Taja cakap, aku rasa macam tak sampai lah ni. Cuba kau try pula. Cuba kau try contoh-contoh. Aku nak dengar kau punya ni pula. Kau boleh bagi macam mana. So aku pun masuk dekat tu Taja. Dengan try contoh tadi tu lah. Aku pun macam aku letak cakap, aku pun boleh juga dia. Aku rasa lagu ni sedap. So aku pun try nyanyi lagu tu. Try nyanyi aku cakap baik lah lagu ni. Aku pun begitu. Aku mesej Datuk M. Nasir, Tok cuba Tok dengar ni Tok. Cheese. Aku hantar kat dia. Tok bagi saya je lah. Dia sailang lagu tu. Tok bagi saya Datuk. Saya dah nyanyi lagu ni Tok. Bila saya dah nyanyi lagu ni, dah rekod tu, benda tu dalam badan saya lah Tok. Dia tak boleh keluar lah Tok. Dia dah masuk lah. Dia dah masuk lah Tok. Roh sudah masuk lah. Saya nak lah Tok. Saya nak. Kau datang. Dia datang meeting tu. Aku Kion. Abang Kion lah. Abang Kion tak ada. Aku Ed Samad, Abang Zairi, Taja. Mengadap M. Nasir lah. Aku Abang Ed Samad. Abang Ed Samad lyricist. Abang Zairi engineer apa ni. Datuk M. Nasir ni kita jumpa dekat Nasi Lemak. Kat Paya Jat ni lah. Dia punya studio tu lah, Nasi Lemak tu. Ni gedebak, borak menyeborak. Dia pun macam, dia tak cakap je, tak cakap tak. Aku buat je. Dia diam je lah. Dia diam, okey lah. Aku ambil je lah. Itulah kes yang Efri cerita tadi tu. Tapi maksudnya tadi kau cakap pasal jodoh tadi kan. Jodoh boleh jumpa ke apa semua kan. Dengan band-band yang kau involve cuma. Ini kan adakah macam, kadang-kadang kita tengok Hazama Penipu Lara, kadang-kadang Hazama seorang, kadang Hazama and Meet Uncle Hussein. So kau memandang benda ni, sebenarnya macam kau cakap tadi, kau nak pergi band. Tapi mungkin bila band ni
Pergi tak pergi. Tiba Berat solo tu, nak baru kena bayar pergi. banyak Sebenarnya lah. kau nak ke mana mah? Aku kalau ikutkan seronok, aku best lagi perform dengan band. Sebab band ni dia tak, kalau ni solo ni kau kena nyanyi betul-betul tepat ni tau. Kau tak boleh slack ni tau. Kalau band ni boleh mengelak-mengelak lagi. Untuk aku lah, sebab dia karakter sikit band. apa kan? Sebab band tu lebih kepada karakter tu. Dia bukan nak cerita pasal suara kau sedap tak. Dia band pasal semua. Gitaris, bassist, drama apa ni semua involve. So bukan kau saja perhatian tu. So kita sebab semua orang ada kelemahan. Tapi kalau jadi penyanyi solo, kalau boleh segala kelemahan tu kita tutup, jangan bagi orang tahu. Perfect kalau bagi. So nak menutup kelemahan tu, disiplin dia sangat tinggi. Pengorbanan untuk menutup kelemahan tu sangat tinggi. Fokus tu lain. Dia nervous tu tak sama. Betul. Macam contoh nervous berlakon dengan nervous menyanyi takkan sama. Dalam shooting action, alamak nervous lah. One more time. Cut, one more time. Nyanyi. Takkan minta maaf ya. Boleh tak sikit lagi? Saya mula pada awal. Betul. Sebab tu kita tak boleh sebelum naik pentas tu pressure tu ini adalah macam lalu kat macam titian Siratul Mustaqim masa dia tahu. Jangan ya Allah. Doa ya Allah. Jangan bagi tekil ya Allah. Betul. Ini aku selalu sebelum naik tak kisahlah nak nyanyi kat mana, atas jalan raya ke, atas rumput ke, atas pentas besar ke, pentas kecil ke, nervous dia sama doa masih dah ya Allah. Pentas kecil pun masih sama nervous tu sama. Sebab kita tak tahu nasib kita masa tengah menjalankan lagu tu. Kadang satu lagu ni disaster tau. Sebab zaman sekarang ni kenapa lagi nervous? Orang semua ada kamera. Terkehel sekali. Ibaratkan terkehel seumur hidup. Betul. Ada terkehel. Sebab kita pun tahu ada a few artis-artis yang pernah. Tapi kita faham benda ni kadang-kadang manusia tu tak sempurna. Betul. So sebab tu kita tak ada nak jadi yang sempurna. Cuma kalau boleh kita elak-elak. Betul. Inilah dia. So doa lah. Sama je nervous tu. So maksudnya kau punya nervous sampai dapat walaupun level tadi kita cakap level A tadi ni. Cuma beza dia pula kalau dulu nervous aku Muna mandi aku macam inilah. Orang akan nampak apa ni di mengelupa, orang akan nampak aku macam dia ni wahara lah. Orang akan nampak, tapi sebenarnya dalam hati kecil aku tengah takut. Tapi orang selalu salah faham, orang ingat aku tengah macam padahal aku tengah bila aku tengah takut ni aku senang bereaksi. Sebab aku tengah aku nak, kalau boleh nak balik, nak lari kalau boleh perasaan dia. Tapi benda ni nak kena hadap ni. So ini situasi je setiap kali. Tapi lama-lama dari segi aku punya pembawaan diri, kalau dulu mana-mana sekarang dah relax Tapi kau tak ada sampai tahap yang macam aku nervous sangat, aku tak boleh perform Sorry aku tak boleh perform. Tak ada. So kau rembat je. Buka mulut je dah okey. Sebelum tu dia sebenarnya nak nyanyi, masa tengah nyanyi tu okey. Yang paling parah ni masa sebelum macam ni lagu terakhir, contoh ada penyanyi sebelum kita. Lagu terakhir dia ni nak habis hujung ya Allah. Apa lirik tadi? Dan ingat semua. Ni boleh dia macam tu. Dia hilang. FM pula panggil. Dapat pula tiba-tiba kalau kat backstage ada orang ajak berborak pula. Kadang-kadang aku terpaksa buat macam tegas macam ni, bukan apa. Bukan sombong. Sebab macam ijab tengah pandang fokus. Aku tengah nak fikir kejap lagi masa rangkap ni nak buat apa. Masa ni nak buat apa. Banyak mana tenaga nak kena keluar suara ni, volume ni kuat mana. Nak ambil nafas kat mana. Aku nak kena plan benda tu. Tapi bila orang ajak berbual peramah ni, aku macam kan tak berbual sombong kan. Tempat kan. Tu kadang-kadang aku suka menyorok. Nyorok. Aku tak suka bila nak nyanyi, aku tak suka berada dengan ramai-ramai kalau boleh. Tapi kalau terpaksa tu aku hadap lah. Cuma aku tak apa-apa selesa lah. Bila kau cerita benda ni aku teringat masa Mania, Asal? Tempoh tempat pengenalan aku dengan kau adalah di Mania. Masa tu kau aku main bass untuk artis lagi seorang tu. Awi Rafael. Awi. Dia tegur aku dekat belakang lorong, bukan lorong lah, macam backstage punya. backstage kat luar outdoor. Okay. Yang tempat parking tu lah. Tempat parking tu. Aku pula jenis yang macam aku nak perform ni, aku perlu me time. So aku dengan bass aku dekat belakang tu, gede datang dia. Situlah tempat kita mengenali aku membebel lah masa tu. Kau membebel kat aku. Sama macam yang kau cerita tu. Tapi masa tu aku tak nak nyanyi lagi kan. Dah nak naik dah tu. Aku membebel lah. Dia tengok reaksi lah. Maknanya so bila kau cerita tu kau cakap patutlah. Bila aku peramah tu maknanya aku tengah tutup aku punya takut. Aku
aku cuba untuk kalihkan aku. Dia mencari. Kalau tidak apa macam saya nak balik lah. Saya nak balik lah. Itu kadang-kadang aku jadi mulut jadi macam celupa. Aku sebenarnya aku celupa tu tujuan aku macam aku nak break the ice tu. Kau macam jangan cakap lah benda ni. So aku nak buat benda yang macam orang tak buat, aku buat dulu. Itu kena aku nak pecah aku punya dia punya ni fear tu sebenarnya. Itu aku lah, tapi mungkin bagi setengah orang cara tu bila orang nak third party nampak macam ni budak ni. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang dulu-dululah diorang senang salah faham dengan aku. Yang tak kenal. Sebab kaedah aku bukan kaedah universiti. Assalamualaikum semua. Aku dah bukan dapat input nyanyi nak perform ni daripada yang orang ni. Aku macam fikir-fikir aku je lah. Orang kampung punya fikir. Aku punya ni lah level-level aku fikir. Sebab tu aku kaedah aku memang takkan sama lah dengan orang lain. Membebel, bercakap, ini bumping lah. Patutnya kalau pelajar aku mana dah tahu. Mama mimi momo. Apa ni ya? Amaran mama tahu lah. Maksud tu kita tak ada. So kaedah tu kita create kaedah sendiri. Yang di mana sebenarnya tak tahu betul ke tidak. Cuma kita rasa macam ini yang aku selesa, ini yang buat aku rasa yakin. Dah lah. Sebenarnya betul tak betul nombor dua. Tapi kita rasa aku rasa secure kat sini, rasa ni. Rasa betul. So aku lantaklah kau rasa salah pun kau punya pasal lah. Yang penting hati aku rasa betul dah. Aku perlukan rasa ni yang paling penting nak perform ni. Sebab rasa ni akan drive kau punya nyanyian tu. So itulah. Mengepek ke ceritanya? Okey. Macam dalam journey kau selama ni, apa perasaan yang paling puas sekali kau pernah capai dalam industri? Mic Bocor dibawakan khas oleh Aptribe dan juga penaja bersama Solam Embroidery. Kalau korang minat nak sulam apa-apa custom seperti ini, Sulam tempatnya. Selain itu juga kita ada penaja audio equipment Mauno bersama kita sepanjang episod kita. Puas puas. Nak kata engkau rasa mungkin pada orang itu aku belum puas lah lagi. Belum puas lagi Belum puas lah. Kalau aku dah puas, aku mesti tak ada semangat nak nyanyi, nak buat apa dah. Maksudnya puas untuk mencapai sesuatu, untuk go to the next level lah. Belum lagi. Belum. Masih mencari. Aku tak pernah ajak lagi. Tak puas. Kita doa. Amin. InsyaAllah. Maksud dia kalau, tapi bagus juga kerana ni benda tu yang mendorong aku untuk aku workout lagi. Betul. Kalau aku dah dapat benda tu, mungkin aku macam boring. Relax dah lah. Mungkin itu yang aku rasa bagus juga. Benda tu aku tak rasa benda tu satu kekurangan ke benda pahit ke tak. Lepas tu aku boleh declare aku cakap puas, tak puas. Kalau aku dah puas maknanya bila aku dah puas tu benda, aku dah tak nak dah. Faham? Sebab tu aku tak nak ada kepuasan dalam aku punya ni. Kalau aku dah puas maknanya aku sekejap dalam bidang ni. Aku nak lama. Ini dah disebati. Dah disebati dalam diri kau. So kalau aku puas nanti aku stop. Betul. So aku tak puas lagi. Aku banyak benda aku nak kena explore dalam bidang lagi. Even dari bidang nyanyian pun banyak benda yang aku boleh explore lagi. Lakonan. Even apa-apa pun dalam bidang seni ni aku tak puas lagi nak explore dalam bidang ni. Banyak aku banyak benda aku kena belajar lagi. Tapi tadi kau cakap kau explore. Sebelum kau masuk bidang seni ni, tadi kita ada sembang yang itu tu topik best. Sebelum dia menjadi anak seni dan sebelum dia tahu dia penyanyi, Hazama ni dia ada cerita best. Dia nak cerita kat sini eksklusif, betul tak? Yang ni aku tak pernah cerita kat mana-mana tau. Mana-mana interview ke aku tak pernah cerita benda ni. Dulu lah masa ni aku baru habis sekolah lah, umur aku dalam 19. Tak, engkau yang budak keramat asal kan? Budak keramat. So aku bila habis sekolah ni, aku memang dah cakap kat mak aku, dengan bapak aku nak setahun ni, umur 18 ni aku tak nak buat apa-apa. Aku nak lepak, duduk, nak jadi remaja yang aku tak nak apa-apa. Umur 19 aku start kerja. So aku pun macam masa 18 tengah free, tak ada buat apa, berpelesiran ni, kerja-kerja main-main ni, yang tak kerja main-main ni lah. Aku macam aku bodoh tau dulu. Aku ni ada macam bukan bodoh lah aku ingat. Bukan bodoh. Nakal kot. Tak aku bodoh. Aku punya fikir ni bodoh sebab aku rasa macam aku dapat offer sebab dulu macam bila dulu ada iklan tau. TV3 rangkaian. Kalau tak salah aku yang nyanyi tu ada Datuk Jamal, Datuk Awi, ramai Oji Ahmad Daud, semua ni power ni. Kalau tak salah aku diorang shoot dekat Akademi TV3. Betul. Akademi TV3. Sekarang bangunan Zetro. Okey.
Aku dapat offer kerja Akademi TV3. Aku cakap cantik. Okey. Kerja apa? Kerja kantin. Cantik lah kerja kantin pun kerja kantin. Ini Mrs. Awi yang semua yang ada. Aku dulu pengaruh TV kuat. So aku anggap Mrs. Awi akan ada dekat sana. Aku pun macam excited nak kerja ni. Lu kan mak rockers kan? Macam cantik lah kalau aku jumpa Awi, Mrs. Datuk Jamal kat sana, aku akan nyanyi depan diorang. Orang tahu lepas ni diorang nak nak offer aku jadi penyanyi. Aku punya fikir masa tu. Cantik. Masa tu punya fikir. Kata tak naif aku tu. Ini masih jumpa diorang ni, OJ Ahmad Daud ni. Confirm. So aku kerja macam, mana OJ Ahmad Daud? Mana Jamal Abdillah? Semua ni tak ada. Rupanya Akademi TV3 tu tempat belajar. Tempat untuk study ya. Aku macam mesti artis ramai datang. Akademi TV3. Akademi tu aku tak highlight sangat. TV3. Warna biru, merah, kuning. Ini legend. Aku, kalau orang tanya, kau kerja mana? Akademi TV3. Ini kan sedap tu. Kita sekolah SPM tak apa clever. Clever. Tak apa clever. Kan stupid sikit. Tak. Jadinya bila walaupun stupid, kerja Akademi TV3. Bunyi kan macam kasta lain. What is going on over here? Tapi bila dapat kerja, who are you? tapi bila dah kerja, ada tak pengalaman yang kau betul-betul aku jumpa pelajar semua ni. Okay. Yang di mana dia benda ni macam bila sekarang ni aku rasa macam tak ada benda yang Tuhan tu ketemukan, tak ada benda yang berlaku dalam hidup kita sia-sia. Tak ada. Sebab tak ada. Semuanya bersebab. Kenapa aku kena kerja Akademi TV3 tu bukan sebab aku nak collect duit tu. Bukan sebab aku nak tengok rupanya untuk kenal pelajar-pelajar sini yang di mana masa aku masuk tu segala producer kat TV3 ni diorang kerja sekarang ni. Macam contoh masa aku masuk tu, aku tengah kerja batch baru masuk, kau tahu siapa? Samsul Yusof. Nampak? Junior aku. Sebab kau lagi senior. Aku masuk dulu kat dalam bangunan tu. Cuma dia belajar lah, aku je kantin. Tapi aku senior masuk dalam bangunan tu dia. Bocor cerita jujur. Bocor berani